Pricing strategy. Kalau tadi dah settle brand positioning, jom kita masuk kepada step yang kedua, chapter yang kedua, pricing strategy guys. Yang ni penting gila sebab apa? Kadang-kadang brand positioning dah betul, harga pula salah setting, dah margin tak menguntungkan. Untung tak ada, macam mana nak kaya, macam mana nak untung, macam nak bayar admin, HR, account, team sale, semua benda. So, jom kita cover topik pricing strategy di whiteboard sekarang. Let's go. Pricing strategy. Tulis dulu. Pricing strategy. Macam mana cara untuk kita buat pricing? You kalau awak tengok gambar yang tadi pun saya dah teaser sikit. Sebenarnya kita kena bermula dengan satu level yang dipanggil sebagai level affordable. Level yang pertama ni affordable. So kita buatlah macam ni Saya tiru sebiji. Saya nak start dengan yang tengah ni dulu. Tengah ni dulu dipanggil sebagai affordable. Affordable ni maksudnya harga yang lampau milik. Harga lampau milik ni berapa? Dia biasanya untuk level ni dia sangat-sangat value for money. Maksudnya orang kata, "Uish, memang berbaloi lah. Memang puas hatilah pakai." Dia balik modal. Contohnya kalau kita makan nasi lemak, tengok dekat bawah ni ada example. Nasi lemak, katalah nasi lemak standard harga nasi lemak ni adalah RM RM4 lah. Standard lah orang kata. Tak mahal sangat, tak murah sangat, RM4. Dan ini dipanggil, position ni dipanggil sebagai AP. AP ni apa? Anchor price. Anchor price. Harga anchor. Anchor ni kalau kita lukis dia sini kot Cantik bayangkan dia macam kapal yang dia dah sauk, dia dah macam dah anchor, dia dah melekat kat situ. Itu adalah persepsi market tentang harga. Dia dah melekat dekat tu. Tu anchor price. So katalah kita ambil nasi lemak. Nasi lemak standard harga RM4. So untuk tahu harga murah atau tak, itu adalah level yang bawah, harga cheap. Harga cheap ni kebiasaannya adalah harga yang memang ada basic solution sahaja. Maksudnya memang orang tak kisahlah pasal quality ke tak quality ke, value for money ke. At least masalah aku soft. Sebab tu kita panggil basic solution. Selesaikan masalah yang paling basic. Aku nak kenyang je. Tak kisahlah nasi lemak tu sikit lagi nak basi ke, dia punya ikan bilis ada tai ke apa ke kan. So biasanya dia bahagi dua. Macam ni AP formula dia. AP bahagi dua. Maksudnya daripada RM4 ni kalau kita bahagi dua kita dapat RM2. Itu adalah cheap. Murah tak nasi lemak RM2? Murah kan. Ni kalau KL lah. Kalau luar KL mungkin saya rasa boleh dapat lah kot RM1 ke kan. Tapi untuk nasi lemak level RM2 ni dah consider murah dah ni. Kalau ada ayam lengkap dengan telur apa semua dah kira murah. The next pula harga yang seterusnya kita panggil sebagai expensive. Expensive ni pula dia nak high quality. Dia kena ada kualiti yang tinggi. Kita nak high quality, kita dah start demand lah sebab kita bayar mahal, bukan bayar murah. So, untuk barang high quality ni, kebiasaannya harga dia daripada AP ni kita darab dua. Kalau sini kita bahagi dua, sini kita darab dua. Maksudnya harga dia kebiasaannya dia dah start mahal double. Ambil kau. RM8. RM8 harga double. Tapi adakah kualiti naik sangat? Tak. Sebenarnya kualiti tak adalah naik double. Sepatutnya kualiti ni kalau ikut logik kena naik 100%. Tapi kebiasaannya, beza antara affordable dengan expensive, kualiti ni naik dalam sekitar 30 to 50% sahaja. Ni saya bocorkan rahsia. Contoh kan, kereta kita ambil Okay, kata kita ada kereta yang murah. Tengok dalam contoh tu saya tulis, kereta cheap, Anchor dulu. Anchor RM60,000. RM60,000 kita apa? Myvi kot Myvi full spec Myvi full spec RM60,000. Maksudnya dia ada spec dia bangkit bagus lah. Dia memang value for money lah. Kan? Okay, lepas tu kita ada kereta yang lagi murah pula. Azia paling basic spec. Saga basic spec. Boleh dapat Saga basic spec RM30,000. Saga dulu lah. Dulu lah Tapi maksudnya wujud lah. Kereta harga RM30,000 ni pun betul murah gila. Okay. Tapi atas daripada anchor price ni, dia dah main level contoh macam tu, RM120,000. RM120,000 kita apa? Kita apa RM120,000? X50. F50, HRV, nampak? Kereta-kereta yang range-range macam tu. So dia dah kata mahal. Tapi adakah kualiti dia beza sangat dengan Myvi? Mungkin tak sangat. Mungkin naik lebih sikit je.
Tak adalah double seganda gila, tak ada pun. Walaupun harga dia naik seganda, still boleh bawa laju, still stable, tapi dia lebih premium. Rasa dia. Sebab itulah dia high quality. Okay, next pula kita pergi pada level yang seterusnya, dipanggil sebagai level luxury. Luxury ni maksudnya dia adalah brand status. Oh, yang ni orang mementingkan kebanggaan. Status. Maksudnya dia beli sebab ada brand. Contohlah, kalau saya beli Proton. Walaupun Proton dah high quality dah sekarang, Geely kan dengan X70 gitu. Boleh dah kot Tapi still Proton. Saya nak kalau boleh bukan Proton. Kita nak apa? Saya nak kereta Continental, BMW, Merc. So barulah ada kelas sikit. So samalah macam nasi lemak tadi ni. Nasi lemak kalau mahal ni, kalau kita beli dekat mana Chicken Rice Shop kot kan. Contohnya ibarat Chicken Rice Shop mahal. Tapi kalau awak nak beli nasi lemak ataupun nasi ayam yang berkualiti, yang luxury, bukan kualiti dah. AP dia darab 10. Ya, darab 10. Darab 10 maksudnya harga dia RM 10 kali ganda ke sini, RM40. Ni makan kat mana ni? Makan dekat hotel. Contohnya Mandarin Oriental, Grand Hyatt ke apa benda, hotel-hotel yang 5 star apa semua tu, selamba je dia charge. Padahal nasi lemak tu nak kata sedap gila, sama juga guys. Kualiti memang ada naik juga. Ada naik, tapi tak banyak dah. Naik sekitar dalam mungkin 10% to 30%. Lagi sikit kualiti naik. Kalau sini ke sini, kualiti naik juga. Significant lah. 30 to 50%. Tapi antara expensive ke luxury, kualiti tak naik sangat banyak. Yang naik lebih kepada brand status. Dia ada kelas kaujah. Contoh macam iPhone. iPhone, keunikan dia, dia ada brand status. Dia bukan sahaja phone yang berkualiti harga RM5,000, tapi dia juga ada status, ada kelas. Sebab tu iPhone kalau nak jual, market value dia maintain. Contoh awak cuba nak jual iPhone 16. Awak jual iPhone 16, harga beli RM5,000, harga jual RM3,500. Drop RM1,500 aja. Cuba awak jual handphone Cina. Xiaomi, Redmi ke yang mahal, memang ada RM5,000. Jual terus harga RM1,500, RM2,000. Maksudnya value phone China yang include kualiti, sama kualiti je, tapi dia tak ada luxury. Bila tak ada luxury, dia punya resale value dia drop. Sebab itulah kereta-kereta Jepun ni, walaupun kereta Jepun ni macam orang kata mahal, tapi resale value dia tinggi. Sebab dia ada juga brand status Honda, ada kelas juga walaupun tak banyak. Okay, next pula level yang lagi tinggi dipanggil sebagai level limited. Limited ke eksklusif ke, maksudnya dia adalah nak jadi macam rare collection. Rare collection ni macam orang nak jadi collection lah. Contohnya macam katakanlah laptop iMac yang lama, tiba-tiba unit kat dunia tak banyak, dah jadi rare collection. Rare collection ni harga dia the sky is the limit lah. Sampai orang buat investment. Contoh RZ ada tinggal 10 je RZ registered kat Malaysia ni, dah harga jadi mahal. Kalau ikut RZ harga berapa dia? RM1,000, RM80,000, satu lebih. Tiba-tiba harga boleh jadi RM1 juta contohnya. So simple calculation, secara potensi dia, kalau barang tu limited, harga dia boleh 20 kali daripada yang ni. Maksudnya ibaratnya harga dia mungkin boleh RM80. Ini kalau cerita nasi lemak. Nasi lemak paling basic harga RM2. Nasi lemak standard yang affordable, sedap dan berbaloi RM8. Nasi lemak mahal kat kedai-kedai yang ada kelas sikit, kedai kafe ke, mungkin RM8. Nasi lemak level luxury yang bukan sahaja sedap, tapi tempat tu pun kelas, candlelight dinner, fine dining apa semua, RM40. Nasi lemak yang dimasak oleh Chef Wan. Contohnya, air tangan Chef Wan limited. Sehari Chef Wan masak 80 pinggan je. Ataupun 200 pinggan je dia masak. Dah, awak kena beli harga lagi double. Tantang triple. So that's why guys, ini adalah level-level harga. Bila awak faham benda ni, awak akan tahu yang harga ini sangatlah subjektif. Tak ada barang murah, tak ada barang mahal. Yang ada hanyalah value yang tinggi ataupun value yang rendah. Dan value ni, dia bukannya kualiti sangat. Dia kadang-kadang brand. Nampak tak? Lagi tinggi adalah barang yang lagi orang tak boleh beli. Lagi bawah adalah barang yang komoditi. Lagi banyak orang boleh beli, lagi bersepah, lagi murah. Jadi komoditi. Maksudnya menjadi benda yang drop value. So, bila awak faham pricing strategi, kita kena pilih. Kita nak menang dekat mana? Tadi awak dah belajar 4 kuadran ni. Slow sikit kan? Kuadran ni kita dah belajar tadi cheap, quality, speed dengan distribution. Okay.
So awak kena pilih lah. Katalah okay, saya punya kualiti tu kan, okay, awak kata awak punya kualiti kan, okay, awak nak kualiti ni level mana? Expensive ke affordable? Antara dua ni lah. Kalau cheap dah fasal lah awak. Cheap, awak janganlah cheap, lepas tu awak buat affordable pula. Dah cheap affordable pula. Mana satu ni? Cheap cheap, affordable. Yang mana pening? Oh speed, speed banyak boleh pilih Awak boleh buat speed yang murah. Speed murah. Speed jarang murah, speed biasa mahal. Kalau speed murah maksudnya kualiti memang hauk lah. So speed, mungkin speed dia akan start dekat sini. Buka sikit. Slow kan lah. Speed mungkin mana? Macam tu. So awak kena faham ini adalah 5, 4, 1, 2, 3, 4. 5 level harga yang awak kena pilih. So dalam tutorial, okay, tengok dalam tutorial, tengok kat sini. Okay, pricing strategy. Awak boleh tengok dekat dalam tutorial yang saya sediakan ni, dalam homework exercise ni, pricing strategy sebenarnya kita boleh set sama ada kita nak buat dia macam mana. Okay, katakanlah awak masukkan nama produk awak dulu. Exercise pertama adalah masukkan dulu nama produk. Contohnya awak tulis produk awak adalah apa satu produk? Pusat tuition, kelas mengaji. Contohnya. Okay, kelas mengaji standard harga apa? Harga affordable dia. Berapa? Kelas mengaji. RM50 sebulan ke satu sesi? Ambil sebulan lah, sebulan. RM50 sebulan? Sudah murah kan? Rumah flat. Affordable lah. Affordable. Bukan yang macam 100 lah, 100 lah. 100 lah. Ini murah sangat tak? 100 lah, okay ni mungkin salah awak kena study market betul-betul Mungkin kita tak study market. So kalau tengok kat sini, nampak sistem dia auto kira. Sebab saya dah masukkan formula. Dah masukkan formula dekat grey ni ada formula dia. Katalah awak letak kelas mengaji tu, bila awak dah study market, awak tengok okay, anggaran kelas mengaji sebenarnya adalah RM100. Maka kalau awak buat harga 50, awak dalam kategori murah. Kalau awak buat harga 200, awak dalam kategori yang mahal. Awak buat harga luxury. Luxury. Ustaz datang rumah, babe. Siap tolong masak. Siap baca Yasin, minum, Bismillahirrahmanirrahim. Hafal lah kau. Contohnya kan. Dan limited. Limited mungkin ustaz selebriti pula. Dah limited je. Berjumpa depan-depan, datang rumah dia ke. Ustaz mandi kan. Mana-mana ustaz yang memang high end ni lah. So nampak kat sini, ini adalah harga dari sudah affordable. Jadi awak tukar lah. Katalah punya produk ni adalah produk apa lagi? Produk tipikal. Contohnya suplemen. Suplemen. Okay, suplemen awak ni, awak letak harga, awak tengok harga market, suplemen yang standard, harga dia dalam sekitar, katalah berapa suplemen? RM60. Suplemen, satu botol, RM60 kan? Okay, standard RM60. So maksudnya kalau awak jual harga 30, awak dalam kategori yang sangat murah. Suplemen RM30 je. Biasa orang jual suplemen ni harga 60, 120. Kalau mahal 120, nampak? Kalau luxury, luxury. Katalah awak buat skincare. Skincare pun logik juga Skincare standard lah, macam skincare RM60. Awak beli kat luar tu, murah. RM30. Awak jual skincare awak harga RM120, mahal juga. Awak jual harga RM600, ni dah level Dior, level Chanel ke, tak tahulah, skincare level macam tu kan. Limited ni pula, mungkin dia pakai ingredient memang rare. Kat Malaysia ni nak dapat brand tu memang limited. Dia dah jadi lain pula harga dia. Dia macam level lebih daripada luxury dah, dia dah eksklusif. Dia dah limited. Sebab selebriti je pakai. Even selebriti pun nak pakai luxury ni pun struggle. Sekali ada seorang selebriti tu, dia nak poyo sikit, dia ambil gambar depan bilik makeup dia apa semua. Gila, brand ni. Ni tak ada kat Malaysia ni. Maksudnya dia kena pergi dekat UK, pergi dekat Korea, import. Ni mahal ni. Check. Gila harga dia. 800, 1000. Tu dah level limited. Macam tu So, pastikan awak clear dekat sini. Okay. Jadi siapkan panduan ni, simple je, masukkan je ini hasilnya 5 minit boleh settle At least awak tahu harga market. Dan pastikan tolong study anchor. Study AP. Anchor price ni awak kena study betul-betul. Jangan jadi macam saya main letak je. Awak kena tengok market. Market biasa harga berapa? Ambil average, letak sebagai AP. So baru awak tahu harga awak murah, mahal, luxury ataupun limited. Jumpa dalam video seterusnya. Just